dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Nama saya Ashraf Dani. Rakan-rakan saya Muhammad Fizwan, Muhammad Hadif dan Nabil Naim. Kami membuat projek biogas. Mungkin banyak sisa makanan dihasilkan setiap hari akibat pembaziran di rumah, sekolah, restoran dan pasaraya. Sisa makanan yang tidak diuruskan dengan baik boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dan peningkatan jumlah sisa pepejal di tapak pelupusan. Perebutan sisa organik ini mengganggu keseimbangan ekosistem dan menjadi tempat pembiakan mikroorganisma berbahaya. Selain itu, pembaziran makanan juga menyebabkan pembaziran sumber seperti air, tenaga dan tenaga buruh yang digunakan dalam pengeluaran makanan. Prosedur projek biogas. Kisar sisa makanan bersama air suam 1 sudu, gula masukkan campuran ke dalam botol plastik isi separuh. Langkah kedua, tutup botol dengan penutup bertubuh kecil, sambungkan belon di atas penutup atau melalui straw. Langkah ketiga, letakkan botol di tempat suam selama 3 ke 7 hari. Perhatikan pengembangan belon yang menunjukkan penghasilan gas. Inilah contoh lakaran produk kami yang menggunakan barang yang murah dan dari barang terpakai yang boleh didapatkan dari rumah atau sekolah. Anggaran harga produk kami: botol plastik 1.5 liter RM2, belon 5 kupang, straw free, sisa makanan free, air suam free, gula free, penutup botol